ช่องคนทำอาหารhari ini nakแนะนำเมนูไก่ผัดซอสมะเขือเทศ ataupun aja goreng sok tomato dia. Tapi kita mai tengok cara style kita tu lagu mana dah. Mula-mula jika putih dulu dah. Lepas tu buah merah. Kita jika ada helih-helih. Lepas tu terus masak dah. Jika ada pak segih helih-helih. Boleh makuk taruh dulu. Lepas tu takik ia ada ketul-ketul dah. Kita bakar dah 3 ketul dah. Sayat kita bakar dah. Ni ayam kita sudah dah. Mula-mula kita mai goreng ayam dulu dah. Mula-mula nak goreng ayam tu buh minyak masuk dulu dah. Lepas tu tunggu minyak ni panas molek dulu dah. Belum kita nak goreng ayam. Apabila minyak panas dah kita ambil ayam buh masuk dah. Kucar-kucar dia sikit sevier lekat koli dah. Tagi goreng ayam sudah kita mai tengok cara buat sok yo pula dah. Ayam yo goreng lebih garing dah, jangan lupa tu kena goreng lebih garing. Ni garing kodan ni boleh dah ni. Agak tak ia garing dah kita tangguh naik yo dulu dah. Lepas tu sejak minyak yo dulu dah. Minyak ni kita boleh bekas taruh yo dulu dah. Kita je tahap sebab yo boleh pakai lagi dah. Lepas tu kita mai tengok cara buat sok yo pula lagu mana. Ayam goreng sok tomato kita mula-mula kita buh minyak masuk. Lepas tu buh bawang putih dengan bawang merah kita cicil sat ni dah. Lepas tu kita tumis dulu dah. Tumis bawang putih dengan bawang merah ni masak dulu dah. Lepas tu kita buh itu apa dah terus masak ataupun masak tet dah. Buh masuk dah. Kita goreng dulu. Goreng biar terus masak tu masak sikit dah. Masak taruh ni boleh dah ni terus masak kita dah. Lepas terus masak dah kita buh sok tomato ataupun sos masak tet dah. Ni kita bakar dalam 3 sudu dah. Lepas tu sakar dalam 2 sudu. Sakar ni gula dah. Baking sikit tebuh dah. Lepas tu sok cirai dalam hujung sudu dah. Lepas tu sok cili. Sok cili dalam tengah sudu kita bakar dah. Lepas tu cicak ni kita bakar dalam 2 sudu setengah dah. Setengah lebih-lebih gitu dah. Lepas tu kita buh air masuk sikit dah. Air tak banyak sangat dah. Lepas buh kakah dah kan kita goreng. Goreng kakah kita buh tu hati molek dulu dah. Belum kita nak buh ayam dah. Lepas tu minta tolong tekan like, tekan cewi cong kau dah mahan tak dah. Kalau gak tu kakak hancur dah kan kita serah ambil rasa dulu. Kecak dah. Tengok rasa lah mana. Sedap tak. Dengan mulut kita nak dah. Mudah-mudahan kecak biar terlalu sedap akan jadi dah. Kalau kata rasa sedap kita nak dah kan kita pakai buah iya kita goreng tak ada buah masuk dah. Lepas tu kita goreng. Goreng sok dengan iya tu gelomak dulu sikit dah. Agak boleh dah kan kita buh daun itu dah tumat ataupun pakcik ada. Kalau dah bawang molek buh dah bawang dah. Lepas tu kita goreng atau daun pakcik tu masak sikit dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita boleh tangguh ayam sos makan tek kita dah buh pinggan dah. Ni kita cara bet mudah sekali dah ni. Kalau orang tak pandai boleh terawak bet ni dah. Lepas tu buh daun pakcik dia sikit jangak dah. Ni sudah dah. Kalau nak terawak boleh kita dah. Lepas tu jangan lupa tolong tekan like, tekan cewi cong kau tak mahan tak dah.